Assalamualaikum semua. Hari ni kita buat tongkek ayam salted egg. Mula-mula perap dengan bawang putih, garam Himalaya dan sebut lada hitam gaul hingga sebati. Untuk salutan, campurkan 2 cawan tepung beras, 2 cawan tepung jagung, sebut cili, garam Himalaya dan lada hitam. Kacau adunan sehingga sebati. Selepas itu, masukkan telur yang telah dipecahkan dan sedikit kunyit yang untuk warna. Gaul hingga jadi adunan salutan. Selepas itu, salutkan tongkek ayam ke dalam adunan tepung dan goreng dalam minyak panas sehingga rangup dan masak. Selepas itu, bila dah masak, angkat dan toskan minyak. Dalam kuali lain, tumis cili, bawang putih dan daun kari hingga naik bau. Masukkan serbuk salted egg dan sedikit air. Selepas itu, masukkan whipping cream atau boleh juga guna susu cair. Akhir sekali, masukkan tongkek ayam goreng tadi dan gaul hingga sebati. Siap untuk dihidang. Selamat mencuba.